Nah tu gangster-gangster semua yang orang cakap itu sistem problem. Ni hari ni berlaku Hari ni berlaku kejadian ni. Long shaft boleh tercabut. Mungkin yang si mangkuk yang pemandu lori tu bawa terlampau laju atau dia tak check langsung. Long shaft takkan jatuh macam tu tercabut tau. Dia akan bagi indication. Biasanya seminggu pun dia ada bagi. Bunyi ke, dah karat ke. Kau nak cakap ke ni? Pemandu-pemandu lori yang setengah tu yang tidak bertanggungjawab, yang marah sangat saya cakap tu gangster. Apa cerita ni? Kau nak cakap sekarang sistem problem ke? Korang punya kepala otak punya sistem problem. Harap-harap lah JPJ jangan bagi saman lah. Kalau you orang bagi saman nanti esok dia orang datang depan parlimen tu bising. Ada 2-3 ekor aktivis tu yang tak ada otak tu dia akan datang. Batalkan saman. Kerajaan yang tidak bertimbang rasa. Ini apa cerita? Ini mati kata. Apa korang nak jawab? Sekarang jawablah. Korang marah sangat dengan saya kan? Tolong jawab apa cerita ni? Korang nak cakap ini satu kemalangan. Siapa yang tidak berhemah atas jalan raya? Siapa yang gangster atas jalan raya? Kena rasa bersalah lah, brother. Sikit-sikit cakap, saman banyak. Kalau you bawa benda betul-betul, you patuh undang-undang, mengapalah benda kejadian macam ni berlaku? Fikir. Jangan emotional sangat. Kalau orang kata tu, kena kaji dulu. Ini apa cerita? Tepuk dada, tanya selera.